Jadi kalau tanya tentang kehidupan saya di kampus, biasalah. Kita semua berlatar belakangkan daripada orang susah. Saya pun susah dulu, daripada rumah, daripada kampung, susah. Daripada kampung dia masuk dapat darjah 6, dapat masuk boarding school tak pergi, arwah ayah saya meninggal. Terus menerus sekolah di kampung. Lepas tu dapat selepas form 4 dapat masuk science class nak pergi KGV, Datuk Gas. Sebab di rantau masa tu tak ada science class. Tapi tak mampu juga nak pergi sebab nak bayar tambang bas macam-macam. Kena berjalan daripada rumah pergi ke sekolah 6 km. So sampai form 5 dan form 6 di Seremban. 5.45 pagi dah naik bas. Bas namanya bas Ganasan. I still remember bas Ganasan. Sampai Seremban kena tukar bas. Di bas stesen Seremban, naik bas Lim, bas biskut. Dia pendek ada hidung. Kadang-kadang tak boleh start, kena tolak pula ramai-ramai. So masuk kadang-kadang datang lewat. Saya hari-hari kena tangkap that prefect. Saya kena tangkap, Datuk Gas, setiap kali. Sebab bukan saya lewat, I started my journey from my house in Rantau 5:45. Tapi sampai sekolah kadang-kadang lewat sebab bas. So masuk saya almost give up. Saya nak berhenti sekolah. Tapi ada seorang cikgu, dia kata jangan berhenti, dia kata. Saya cakap dengan cikgu tu, saya miskin cikgu, tapi walaupun saya miskin, tapi saya ada maruah, saya kata hari-hari kena bawa besar. Dan guru besar pula dia memang garang punya guru besar masa tu kan. So kata saya, I want to stop. Then Melayu Banking and Bank Bumi that time ever willing to take me because I was a footballer. So nak jadi main untuk tim Bank. Tapi inilah dia cikgu dia yang saya akan kenang jasa sampai bila-bila. Dia kata jangan berhenti. Let me speak. Biar saya cakap guru besar. Sebab masalah you bukan you buat sendiri. Jadi kadang-kadang lewat. Sekarang tak kena tangkap lagi lah. Prefect tu pula sekarang ni dia jadi wakil rakyat saya. So dia pandang saya sebagai bos dia. Saya hampir berhenti. Inilah dia sebagai seorang guru kan. Saya selalu bila saya pergi mana-mana, bila hari guru saya selalu kata, cikgu jangan sewenang-wenang buat murid sekolah ataupun benda-benda mereka. Sebab tak tahu latar belakang anak murid. Kadang-kadang murid tersebut terpaksa tolong mak dia. Memang benar, kita mesti pandai membagikan masa. Saya dulu aktif dalam persatuan, dalam sukan dan macam-macam lagi. Dan kalau di college tu dulu, apa saja disuruh oleh Pak Nik, kita buat. Kan masa tu kan, di Fourth College dulu. Kan, apa saja. Kita merupakan saya, Ahmad Makruf, sekarang ni Hakim Besar saya, Ahmad Makruf. Kita kata, saya main untuk college, main bola sepak, main sepak takraw, main volleyball. Saya juga merupakan atlet 110 meters hurdle dan juga triple jump. Ya. So kalau ada persatuan, macam-macam persatuan, saya masuk. Saya tak kisah. Dan juga saya Presiden Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan. Saya juga aktif sekejap dalam AMSU, Universiti Malaya Student Union. Jadi, tapi tak ada isu. Saya bila pesa lah. Bila kita belajarlah. Alhamdulillah. So itulah cerita saya. Ya, cerita sekolah dan cerita universiti. Cerita yang penuh dengan nostalgia yang tak boleh dijual belilah. Ya. Kerana inilah pengalaman-pengalaman yang masih saya bawa sampai sekarang, yang masih saya ingat siapa saya, yang masih saya ingat bahawa saya berasal daripada mana. Inilah pegangan hidup saya. Dan kepada anak-anak sekalian, pelajar-pelajar, jangan lupa kita punya asal usul. Macam mana pun kita berjaya, dah berjaya. Macam Datuk Gas kita dah berjaya, macam profesor-profesor dah berjaya. Jangan kita lupa kita siapa, daripada mana kita. Saya bangga, saya berasal daripada kampung Ulu, Kampung Kundur ni, Ulu.
Tapi saya tak pernah malu mengaku saya daripada kampung Kutu. Kerana itulah kampung saya, kampung arwah mak saya. Di situlah saya bersekolah sekejap. Dan mengapa mesti saya malu? Saya patutnya lebih bangga. Seorang anak kampung boleh berjaya dalam karier saya hingga apa yang saya capai pada sekarang dan juga pada masa-masa yang lepas. InsyaAllah. Akar umbi